Abang nak tidur belajar berenang lah. Ya Allah, belajar berenang macam ni? Orang berenang dalam air. Hello. Ni bukan kat darat. Tak boleh ke? Tak boleh, kau ni memang buaya darat betul Oh, patut lah orang pakai aku buaya darat. Tak apalah, janji boleh berenang lah. Ada, kau mesti lepas je ni. Dah, bangun. Okey. Ada ke orang belajar berenang kat darat? Yelah, mestilah. Patutlah kau tak pandai-pandai berenang. Kalau nak belajar berenang kat air tak pernah, mestilah lemah. Jadi kita belajar dekat lantai, belajar dekat sofa. Jadi kalau korang ada cerita pasal belajar berenang ni, kes-kes berenang ni kan, boleh cerita dengan kami esok pagi dalam Ceria Pagi bersama saya Suzana dan juga Syah. ya, dan saya nak belajar berenang. Tepi nak. Tak habis-habis ni. Wah, kau ambil kau. Oh, lemah.